Okey, masuk. Jangan langgar garisan lah. Yang ini gagal lah. Okey. Sin. Tahan sikit. Dan berhenti. Pastikan berhenti sini. Okey, berhenti sini. Kena alih tiang. Okey, buka pintu. Alih tiang. Selari dengan logo Pro 2 di atas garisan kuning. Okey, masuk balik dalam kereta. Pastikan pakai tali pinggang. Okey. Masuk gear D, turunkan handbrake Okey, rasakan tayar depan langgar. Okey, langgar bim, sentuh bim, baru tekan minyak dan naikkan tayar di atas. Jangan sampai langgar tiang langgar tiang dikira gagal. Okey. Letak horn dan angkat tangan. Tutup pintu balik Tutup pintu. Okey. Alih tiang di tepi. Okey, lepas tu masuk balik di dalam kereta, pastikan pakai tali pinggang. Corina, buka tingkap. Okey, kawal brake supaya sampai tayar belakang sentuh bim Okey, letak D. Okey. Kawal brake sampai tayar belakang sentuh bim. Okey, baru tekan minyak. Pastikan keempat tayar ni atas Tekan lagi, jangan lepas. Okey, berhenti. Letak. Okey, horn angkat tangan. Turun perlahan. Habis. Lagi. Okey, berhenti. Tarik handbrake. Okey, alih tiang di atas garisan merah tutup pintu. Sama lurus dengan logo Pro 2. Okey. Masuk kereta, pastikan pasang tali pinggang. Okey, masuk gear reverse. Rasakan sentuh tayar belakang dulu Okey, turun handbrake. Handbrake turun. Okey, dah sentuh, tekan minyak sikit. Okey, berhenti. Horn, angkat tangan. Jangan sampai langgar tiang dikira gagal.